Assalamualaikum, saya nama Wan. Kita setakat ini progresnya telah sampai pemasangan bonet. Okey, enjin ada dalam. Jangan risau, enjin ni akan dicuci, jangan risau. Jangan komen-komen suruh cuci enjin dulu. Kita ni fitting dulu, nanti kita buka balik. Semua kita akan buka balik. Tapi saya akan pasang dulu semua. Lepas tu saya buka balik dan baru kita beralih ke dalam. Masa tengah buka balik tu, diorang sambil diorang tengah cuci, pasang inlet manifold apa benda semua tu, kasih cantik-cantik. Lepas tu kita settlekan belah dalam. Ada banyak lubang-lubang juga di lantai macam Flintstone tu. So bonnet boleh tutup. Tak ada terangkek-rangkek dah. Saya sebab benda ni dia terkeluar dia terkeluar sikit. Kalau tidak original duduk dalam sana. So nak letakkan radiator, nak letakkan saya punya intercooler ni. Ni bukan intercooler, ini aircon Nanti mungkin saya akan spray warna silver, nanti orang ingat intercooler lah. Nanti mesti orang cakap, oh patutlah turbo. Saya nak mengemaskan bahagian ni. So saya design saya punya skirting sendiri. Lepas ni saya akan fittingkan grill ni pula. Sebelum ni grill ni kat dalam tu. Saya keluarkan sikit dah. Keluarkan sikit, nampak macam Shelby GT500 yang 1979 tu, lampu kat dalam. Dia terkeluar hidung dia macam ni. Sikit lah. Boleh letak LED sikit. Lepas tu mungkin kita akan fittingkan. Saya akan masuk tayar. Saya akan turun. Tengoklah kalau sempat turun. Lepas tu tayar dia tengok berapa banyak terkeluar. Kita buat white body. Macam mana cara saya buat white body depan belakang, nantikan. Okay, stay tune guys. Hari ni saya akan sambung bikin ini kereta. Nampak kerana dah settle kereta-kereta semua. So kita nak fittingkan apa nama dia punya janggut ni, fender dengan bonnet. Yang sebelum ni masa datang, masa saya beli, dia punya ni lagi sikit, bonnet lagi sikit. So ini kita jaya nak kasih bagi cun-cun lah. So ini semua nak kasih nampak dia original. Grill pun saya pakai balik kan. Tapi bahagian ni saya hilang lah. Memang dah patah sebelum ni. So mungkin kita buat baru lah, pakai besi ke apa, spray hitam, zuf kan. Begitulah caranya. Okey tak? Menarik. Kita pakai janggut berjanggut. Okay guys, akhirnya sekarang pukul apa dah? 9. So hari-hari kita orang macam gini. Bonnet, grill, dia punya tulang tengah, bumper. Ni paling mahal sekali ni. Ini made by all these people. Nama kau apa? Kokom. Dia supervisor, dia duduk melepak saja. Dia beli burger. Azad.
Azad, Hafiz tu. Hafiz ni. Putra. So mereka adalah kru-kru saya yang membuatkan skating ni. Terima kasih banyak. Nanti banyak lagi kerja lagi tu. Kau ingat dah habis. So nak lining kan benda ni semua. Masya-Allah. Pisang So memang tak sempat kita nak buat buat body. Yang kita sempat buat ini. Tapi ini pun belum habis siap lagi. Kita akan fine tuning lagi, kita akan welding lagi sampai batu gosok sampai ada licin. Lepas tu kita akan semen lebih kurang. Okey, dengan itu episod ini kita sambung yang the next one, di mana kita akan keluarkan balik enjin, cuci enjin semua, masukkan wiring. Okay, thank you so much for watching. Rebauto, whack the corner.